janji dan ku bersumpah setia. Komuniti orang asli merupakan sebahagian penting daripada wajah, jiwa dan sejarah Malaysia. Warisan orang asli ialah warisan Malaysia. Budaya orang asli ialah budaya Malaysia. Kisah masyarakat orang asli ialah sebahagian daripada kisah Malaysia. Marilah kita menjadikan sambutan Hari Orang Asal pada tahun ini sebagai satu titik untuk kita memperbaharui tekad. Warisan kita pelihara, budaya kita hargai, komuniti kita perkasa, digital kita manfaatkan dengan selamat, jalur gemilang kita kibarkan dengan bangga. Malaysia akan cintai bersama. Dengan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan sambutan Hari Orang Asal dan program ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Bagi menyemarakkan lagi semangat Bulan Kebangsaan di Pengampungan Orang Asli, saya menyeru kepada masyarakat orang asli bersama-sama bergotong royong memasang bendera di persekitaran kampung, di rumah-rumah, di setiap kenderaan bagi menyemai rasa kecintaan kita kepada Hari Kebangsaan yang kita sambut setiap tahun. Sudah, anda bila lagi? Kampung Orang Asli Kelinting Jambu Bako. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia.